Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azizi Najihah binti Azmi, nombor matrik 98060414506401. Pada hari ini, saya akan membentangkan topik iaitu peranan mindfulness dalam terapi tingkah laku kognitif ataupun dikenali sebagai CBT. Dalam era yang penuh tekanan akademik dan tuntutan kehidupan, isu seperti stres dan kebimbangan semakin meningkat. Oleh itu, pendekatan terapi bukan sahaja dapat membantu mengubah pemikiran yang negatif, tetapi ia juga dapat meningkatkan kesedaran diri dan penerimaan emosi menjadi semakin penting. CBT telah lama diiktiraf sebagai pendekatan berasaskan bukti yang berkesan. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahawa elemen mindfulness dapat memperkukuhkan keberkesanan CBT, khususnya dalam membantu individu mengurus tekanan dan emosi dengan lebih adaptif. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep CBT dan mindfulness, integrasinya serta kepentingannya dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi. CBT ialah pendekatan psikoterapi yang berasaskan idea bahawa pemikiran, emosi dan tingkah laku saling berkait. Konsep ini digambarkan melalui segitiga kognitif di mana tafsiran seseorang terhadap sesuatu situasi akan mempengaruhi perasaan dan tindakannya. Contohnya seperti jika pelajar seseorang tu berfikir, saya pasti gagal. Pemikiran itu boleh mencetuskan kebimbangan dan seterusnya menyebabkan tingkah laku pengelakan. Menurut Aaron Beck, gangguan seperti kemurungan dan kebimbangan berpunca daripada distorsi kognitif, iaitu corak pemikiran yang tidak tepat. Oleh itu, CBT ini dapat membantu individu mengenal pasti dan mencabar pemikiran maladaptif supaya menjadi lebih realistik. Walaupun CBT tradisional menekankan perubahan kandungan pemikiran, pendekatan kontemporari mula memberi perhatian kepada bagaimana individu berhubung dengan pemikiran tersebut. Di sinilah mindfulness memainkan peranan yang sangat penting. Mindfulness merujuk kepada keupayaan memberi perhatian secara sedar kepada pengalaman semasa dengan sikap terbuka dan tanpa penghakiman. Jon Kabat-Zinn mentakrifkannya sebagai memberi perhatian secara sengaja pada masa kini tanpa menghakimi. Berbeza pula dengan teknik relaksasi biasa. Mindfulness menekankan penerimaan. Individu tidak cuba menghapuskan emosi negatif, tetapi belajar memahati dan menerima pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang sementara. Sebagai contoh, jika seseorang itu berasa cemas sebelum pembentangan, mereka boleh berkata, "Saya sedang berasa cemas," tanpa mengkritik diri. Dari sudut psikologi, mindfulness membantu mengurangkan ruminasi, iaitu pemikiran negatif berulang-ulang. Dengan kembali kepada masa kini, individu menjadi kurang terperangkap dalam kebimbangan pada masa depan ataupun penyesalan masa lalu. Integrasi mindfulness dalam CBT dikenali sebagai CBT gelombang ketiga. CBT tradisional menekankan perubahan kandungan pemikiran, manakala gelombang ketiga memberi fokus kepada hubungan individu dengan pemikiran tersebut. Mindfulness-based cognitive therapy ataupun MBCT menggabungkan teknik CBT dan mindfulness untuk mencegah kemurungan berulang. Individu diajar untuk menyedari corak pemikiran negatif tanpa terperangkap di dalamnya. Selain itu juga, Acceptance and Commitment Therapy ataupun ACT menekankan penerimaan pengalaman dalaman serta komitmen terhadap tindakan yang selaras dengan nilai hidup. Peralihan ini menunjukkan evolusi penting dalam psikoterapi.
daripada mencabar pemikiran semata-mata kepada membina kesedaran fleksibiliti psikologi. Seterusnya, mindfulness ini berperanan penting dalam pengurangan stres, tekanan yang boleh menyebabkan gangguan tidur, penurunan prestasi dan juga peningkatan kebimbangan. Melalui teknik seperti pernafasan sedar, individu memberi tumpuan kepada nafas masuk dan nafas keluar. Hal ini juga dapat membantu menenangkan sistem saraf ataupun mengurangkan reaktiviti emosi. Kajian Kabat-Zinn menunjukkan bahawa latihan mindfulness secara konsisten dapat mengurangkan tahap stres dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi. Selain itu juga, mindfulness dapat meningkatkan kesedaran kendiri. Individu akan menjadi lebih peka terhadap pencetus stres dan juga mampu membuat pilihan yang lebih adaptif, seperti mengurus masa dengan lebih baik ataupun mengambil rehat yang sesuai. Keberkesanan mindfulness dijelaskan melalui beberapa mekanisme psikologi. Antaranya ialah decentering, iaitu melihat pemikiran sebagai satu peristiwa mental sementara, bukan fakta mutlak. Contohnya seperti daripada percaya saya pasti gagal, individu akan belajar melihatnya sebagai satu pemikiran sahaja. Cognitive diffusion pula membantu individu untuk menjauhkan diri daripada kesan kuat pemikiran negatif dengan menyedarinya secara objektif. Selain itu juga, konsep acceptance mengajar individu menerima emosi tanpa melawan, manakala self-compassion membantu mereka bersikap lebih lembut terhadap diri sendiri. Mindfulness juga meningkatkan regulasi emosi, iaitu keupayaan mengawal tindak balas emosi. Pertama, ia membantu individu mengenal pasti emosi lebih awal sebelum menjadi terlalu intens. Keduanya, ia dapat mengurangkan tindak balas impulsif. Individu belajar berhenti seketika dan memilih reaksi yang lebih konstruktif. Ketiga, mindfulness ni juga meningkatkan fleksibiliti psikologi, iaitu bertindak berdasarkan nilai dan matlamat jangka masa panjang, bukan dorongan emosi sementara. Kajian juga ada menunjukkan bahawa latihan mindfulness dapat mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kawalan diri, seterusnya dapat membantu individu berfungsi dengan lebih baik dalam konteks akademik dan sosial. Antara aplikasi praktikal mindfulness ialah pernafasan sedar, body scan dan teknik grounding. Pernafasan sedar dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangkan gejala kebimbangan dengan memberi fokus kepada nafas. Body scan pula melibatkan perhatian kepada sensasi badan secara berperingkat untuk mengenal pasti dan melepaskan ketegangan. Seterusnya, teknik grounding pula seperti 5, 4, 3, 2, 1 membantu individu kembali kepada masa kini dengan memberi perhatian kepada persekitaran. Jadi, teknik-teknik ini mudah sangat untuk kita amalkan dan boleh digabungkan dengan CBT untuk membantu individu mengurus kebimbangan secara lebih efektif. Bukti empirikal menyokong keberkesanan mindfulness dalam CBT. MBCT terbukti berkesan dalam mencegah kemurungan yang berulang dengan membantu individu menyedari tanda awal pemikiran negatif. ACT pula meningkatkan fleksibiliti psikologi melalui penerimaan dan komitmen nilai hidup. Meta-analisis menunjukkan bahawa
intervensi mindfulness dapat mengurangkan gejala kebimbangan dan kemurungan secara signifikan. Bukti ini juga telah menunjukkan bahawa mindfulness bukan sekadar teknik relaksasi, tetapi intervensi terapeutik berasaskan bukti yang menyokong kesejahteraan psikologi jangka masa panjang. Mindfulness memberikan beberapa kelebihan CBT. Pertama, ia dapat meningkatkan kesedaran diri terhadap pemikiran dan emosi. Kedua, ia mengurangkan stres dan kebimbangan melalui latihan yang berterusan. Ketiga, ia juga dapat meningkatkan fokus prestasi akademik dengan mengurangkan gangguan dalaman seperti ruminasi. Keempat, ianya juga dapat menyokong kesejahteraan emosi dengan menggalakkan penerimaan dan self-compassion. Jadi, kesemua kelebihan ini dapat membantu individu menghadapi cabaran yang lebih adaptif dan meningkatkan keberkesanan rawatan CBT. Walaupun ianya bermanfaat, tetapi mindfulness ni juga tak mempunyai beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Yang antaranya ialah, pertama, ianya memerlukan komitmen dan latihan yang berterusan yang mungkin sukar bagi pelajar-pelajar yang sibuk dengan assignment, test, final dan sebagainya. Sesetengah individu juga mungkin akan merasa tidak selesa apabila berdepan dengan emosi negatif tanpa bimbangan. Selain itu juga, tidak semua individu sesuai dengan pendekatan ini, terutama mereka yang mengalami trauma yang sangat teruk dan berat. Seterusnya, terdapat juga cabaran dalam mengimbangi penerimaan dan perubahan pemikiran dalam CBT. Namun, dengan bimbingan profesional yang sesuai, cabaran ini boleh diatasi. Sebagai kesimpulan, mindfulness memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkukuhkan CBT. Ia dapat membantu individu meningkatkan kesedaran diri, mengurus stres dan juga mengawal emosi dengan lebih baik. Melalui pendekatan seperti MBCT dan ACT, mindfulness menyokong fleksibiliti psikologi dan kesejahteraan jangka masa panjang. Walaupun terdapat cabaran, integrasi mindfulness dalam CBT terbukti bahawa memberi manfaat dalam konteks akademik dan klinikal. Secara keseluruhannya, mindfulness bukan sekadar teknik relaksasi, tetapi ianya merupakan satu intervensi terapeutik yang menyokong kehidupan yang lebih fokus, tenang dan seimbang. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Bye-bye.